Bab 6. Tangan yang dahulu menolak, kini meminta. Tahun 2025, di pekan kecil yang menjadi rumah Abdul Wahid, angin pagi berhembus lembut. Kedai baja organiknya kini berkembang menjadi rangkaian kecil yang membekalkan ke seluruh negeri. Di rumahnya yang sederhana, anak-anak sedang bersiap ke sekolah dan Siti Mariam menyusun bekal dengan senyuman yang tidak pernah pudar. Pagi itu, 2 kereta mewah berhenti di hadapan rumah sederhana. Syurga Abdul Wahid itu, rumah sederhana tetapi halaman bersih dan bunga mekar. Dari kereta pertama keluar Abdul Wahab. Wajahnya cemas, rambutnya beruban. Dari kereta kedua, Abdul Wahid melangkah perlahan, matanya kuyu. Mereka berpakaian kemas, tetapi jelas tidak segagah dahulu. Abdul Wahid sedang menyapu halaman. Dia berhenti, memandang mereka tanpa berkata apa-apa. Abdul Wahab menyapa perlahan. "Wahid, kami datang bukan untuk bergaduh. Kami perlukan bantuan." Abdul Wahid berkata sambil menunduk. "Perniagaan kami habis. Hutang keliling pinggang. Rumah arwah ayah pun dah nak dilelong. Sekarang kami mahu cuba menyelamatkan rumah agam itu, kerana itu sahaja harta yang tinggal. Harta lain sudah habis dicairkan." Abdul Wahab pula berkata, "Kami tahu kami pernah buang kau, tapi sekarang hanya kau yang boleh tolong." Abdul Wahid memandang mereka lama. Di belakangnya, anak-anak berdiri di pintu, memerhati. Siti Mariam keluar, memegang cawan teh. Abdul Wahid kemudian berkata dengan tenang, "Dulu aku dibuang kerana tak mahu ikut jalan kamu. Hari ini, kamu datang kerana jalan itu sudah buntu." Abdul Wahab berkata, "Kami tak minta harta, kami cuma nak peluang." Abdul Wahid pula menjawab, "Peluang bukan untuk orang yang tamak, tapi untuk orang yang mahu berubah." Dia masuk ke dalam rumah dan kembali dengan 2 borang permohonan kerja dari syarikatnya. Abdul Wahid berkata, "Ini bukan sedekah, ini satu peluang rezeki, tapi bukan sebagai abang, sebagai pekerja. Kalau kamu sanggup bermula dari bawah, pintu ini terbuka." Mewarisi sifat baran bapanya, arwah Datuk Rahman, Abdul Wahab menengking marah. "Sanggup kau buat abang-abang kau sendiri macam ni, Wahid? Sekurang-kurangnya bagilah kami jadi rakan kongsi kau. Kami nak jadi bos." Abdul Wahid hanya menjawab di dalam hati kerana tidak mahu memanjangkan lagi situasi tegang tersebut. Betapa sayu di dalam hatinya apabila dapat melihat wajah bengis arwah bapanya, iaitu Datuk Rahman di dalam wajah abang-abangnya itu. 2 Abdul juga mula terdiam apabila mula tersedar bahawa kini mereka tidak lagi boleh membuli adik bongsu mereka yang sudah matang itu. Dahulu, merekalah champion di dalam arena buli. Ego mereka mula bergelut dan menafikan realiti yang sedang berlaku di depan mata. Di halaman rumah itu, rotan tidak tergantung, tiada tali pinggang, hanya suara yang tenang dan prinsip yang tidak goyah. Anak-anak Abdul Wahid kembali bermain. Siti Mariam menyambung siraman bunga, dan Abdul Wahid, lelaki yang pernah dibuang, kini menjadi tempat kembali, bukan kerana harta, tetapi kerana nilai. Abdul Wahab dan Abdul Wahid memandang borang kerja yang dihulurkan oleh Abdul Wahid. Wajah mereka tegang, ego mereka bergelut dengan realiti. Di sekeliling mereka, rumah sederhana itu berdiri tenang. Anak-anak Wahid bermain di halaman dan Siti Mariam menyusun cawan teh di meja luar. Abdul Wahab berkata dalam nada angkuh sambil menolak borang itu, "Kami bukan orang biasa, Wahid. Kami anak dato yang kaya raya. Kami takkan mula dari bawah. Nanti apa kata orang lain? Jatuhlah maruah kami. Malulah kami." Abdul Wahid pula menambah dalam nada menekan, "Kalau kau betul-betul adik kami, kau patut bantu tanpa syarat." Abdul Wahid memandang mereka lama. Matanya tidak marah,
tetapi tidak juga simpati. Ia adalah pandangan seorang lelaki yang telah melalui gelap dan memilih untuk tidak kembali ke sana. Nampaknya dua sosok di hadapannya ini cuba untuk membawa dia kembali ke sana. Enggan menoleh ke belakang lagi. Abdul Wahid berkata perlahan, "Dulu aku dibuang kerana tak mahu ikut jalan kamu. Hari ini kamu datang kerana jalan itu sudah hancur. Tapi kamu masih mahu berdiri megah di atas runtuhan itu. Dan bukan dengan rasa rendah diri untuk membina semula. Sungguh tinggi ego itu." Abdul Wahab menjadi marah mendengar jawapan Abdul Wahid. Dia berkata dengan nada tinggi dan kasar, "Kami tak perlukan nasihat. Kami perlukan wang." Abdul Wahid yang sudah lali dengan perangai buruk abang-abangnya itu, walaupun berpakaian indah dan elegan, dengan tegas kembali berkata, "Kalau itu yang kamu cari, kamu datang ke tempat yang salah." Abdul Wahid berdiri dan menutup pintu pagar rumahnya perlahan. Dua Abdul melangkah pergi sambil berkata dalam nada narsisistik, "Kau dah sombong ya sekarang. Kau pijak kami, abang kamu. Tunggu kifarah." Mereka kembali ke kereta mereka yang kini tidak lagi membawa maruah. Hanya kenangan tentang kekayaan yang telah hilang. Di dalam rumah, Wahid duduk bersama anak-anaknya. Mereka membaca buku, berbual tentang cita-cita dan menikmati makan malam yang dimasak bersama. Tiada rotan, tiada tali pinggang, hanya suara yang membina dan kasih yang tidak bersyarat. Di dinding dapur, puisi terakhir Wahid tertulis dengan kapur. "Aku tidak kaya dengan harta, tapi aku cukup dengan jiwa. Mereka datang dengan tangan kosong. Aku sambut dengan hati penuh. Tapi jika mereka menolak cahaya, aku tidak akan padamkan pelita." Adakah Abdul Wahab dan Abdul Wahid menerima peluang rezeki itu? Nantikan bab yang akan datang.